طيب. الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله. Marilah kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Kita qasatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seterusnya buat ahli keluarga baginda Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, dua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, diri kita sendiri dan seluruh muslimin muslimat sekalian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah 3 dah. Alhamdulillah yang dimulakan Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengerusi serta AJK Surau Kampung Baru Sungai Buaya, pengerusi serta AJK JPKK Kampung serta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah pertama dan selamanya kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua dengan sebenar-benar kesyukuran kepadanya. Pada malam ini kita sejak 6 bulan 6 bulan ke berapa bulan dah kita dah nak jumpa. Belum raya saya rasa. Belum raya puasa kan. Belum raya ni lagi. Belum puasa kan. Puasa belum puasa tu lagi. Oh 2004. 2004. Sungguh 2004 sungguh. Mana 6 bulan sungguh lah. Kita alhamdulillah dapat dipertemukan pula pada malam ini setelah Allah Akbar 16 bulan 10 2024. Setelah 6 bulan lebih kita dah jumpa. Selisih lama saya kita dah. Cuma gitulah. Ada cumanya kita ni minta maaf banyak lah dia sebab kita ni kena dia pada kita dia dalam seminggu betul-betul free-nya minggu pertama. Betul-betul free tu. Lepas tu minggu ketiga ni dia gile dengan apa ni Pina Merah. Jadi kita kalau kena hari macam-macam hot je ni Ahad apa ni Senin, Selasa, Rabu tu straight biasa kita akan ada ke hot celup sekali. Gitulah. Tu guna kalau kita duk fokus dan tu ingat siang juga ke budak-budak dah nak mengaji dah nak benda. Sebab kita masa cek dulu ayah kita memang kalau lepas maghrib memang dia akan guna betul-betul masanya untuk sembahyang ajak, untuk ngaji untuk gitulah. Jadi kalau kita ni nak tengok budak-budak siang juga deh. Itulah nak buat kan. Ya alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu pula. Kita sambung bicaraan kitab kita pada muka surat yang ketiga. Surat 4 dah. 3 6 bulan pula jumpa lepas tu. Surat 3 lagi. Uraian yang pertama dia. Perhimpunan Undang-Undang. Kemudian marilah banyak kita berselawat kepada Nabi SAW. Dengan berselawat kepada Nabi kita dapat mendapat syafaat Nabi. Orang yang paling banyak selawat kepada Nabi pada hari akhirat esok-esok adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Maka kalau Nabi ni dia duduk di syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni adalah syurga yang Nabi suruh kita minta. Kerana sebaik-baik syurga adalah syurga Firdaus. Maka Nabi kata minta syurga paling baik, syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni adalah syurga yang duduknya mereka para anbiya wal mursalin. Dan juga Nabi kita ni di syurga esok-esok ada satu tempat yang paling mulia dipanggil Maqamam Mahmuda. Tempat yang paling mulia, Mahmuda, yang mana kita doa sokmo dalam
dalam doa selepas orang azan tu dah. Maqaman mahmud, kurniakanlah kepada Nabi kita maqam ataupun tempat yang terbaik mahmudah, yang dinamakan maqam mahmudah, duduk di tempat tersebut. Maka kita ni, Nabi kata siapa yang doa pada dia, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Nabi kata halat lahu syafaati, halal kepadanya syafaat aku. Kita tak ada dah orang yang boleh tolong kita, amalan kita pun tak boleh tolong kita juga. Kerana amalan kita ini kalau dibanding dengan nikmat Allah Ta'ala tidak akan dapat dibandingkan. Kita boleh semayang, sabit boleh berdiri tu Allah beri. Sabit boleh lihat tu Allah beri. Kita boleh baca Quran, sabit boleh lihat Allah beri. Kita boleh baca, mulut keluar suara semua. Kalau Allah sekat suara keluar, tak boleh baca Quran. Niat pun, niat lintasan hati pun Allah beri. Maka di manakah tempat kita nak kata hak kita? Tak ada. Maka semuanya kita ini Allah beri belaka, maka kita kena sedar kita ni tak boleh buat benda pun. Maka ni bila gagalnya kita ni nak buat sesuatu benda, kita tahu, kita faham, kita sedar bahawa kita ni tak boleh nak bayar nikmat Allah Ta'ala, tak boleh nak bayar dengan ibadat yang kita buat, maka itulah tanda kita ni syukur. Syukur tu hakikat dia dengan kita sedar kita ini tak akan dapat bayar nikmat pemberian Allah ni hatta kita dapat beribadat kepadanya sekalipun. Kemudian marilah kita istighfar di atas segala silap salah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memasukkan kita bersama golongan yang beriman dan bertakwa kepadanya dunia dan juga di hari akhirat. InsyaAllah malam ni sama kita. Lalu jangan lama ingat mukadimah. Kita ni kekurangan kita. Mukadimah je kat 15 minit dah. Ambil dekat muka surat yang keempat ni. Dia kita cerita mengenai pengenalan agama ni. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Kita ambil dari atas lah. Ambil tengah ni jadi kita dah faham dah 6 bulan ni. Huraian yang pertama daripada huraian kitab ni. Kita telah pun habis mengenai mukaddimah. Maka huraian yang pertama selepas mukaddimah tu mula-mula sekali Tuan Guru pengarang kitab ni cerita adalah pengenalan agama tu sendiri. Apakah maksud agama? Agama ni benda masuk. Kerana ada orang, dia tidak ada agama, dia kata. Saya tak ada agama, saya tak percaya pada agama. Agama ni ialah salah satu cara hidup kita sebenarnya. Tapi setengah orang bila dia pendapat agama ni adalah ada masa semayabang je. Masuk ada agama. Lepas tu tak ada benda dah. Islam tak gitu. Islam seluruh cara hidup kita ini adalah cara hidup beragama, syariat luar. Pakaian kita, cakapan kita. Sebenarnya solat kita itu adalah simbol kita ini orang beragama dan orang yang solat sepatutnya dia juga solat di luar semayang juga. Maksud kata mana? Di dalam solat kita dilarang buat beberapa perkara. Dilarang cakap, dilarang untuk makan dan minum. Maka di luar semayang pun sebenarnya ada larangan yang sama juga. Cuma dia ada larangan yang tersebut adalah bercakap benda yang haram. Cakap boleh, jangan cakap benda haram. Dah dalam semayang boleh tak cakap? Boleh. Cakap benda yang Allah reda, yang Allah suruh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Boleh. Nak bercakap yang lain tak boleh. Dikira menambah rukun. Kalau nak buat juga, kena cakap dalam bahasa Arab. Tapi bukan niat bercakap dengan orang. Contoh kita nak doa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. Datuk Imam baca lambat, kita pun tunggu lama sangat tahiyat kita pun Allahumma ajirna. Kita zikir. Maka niat mesti niat zikrullah ataupun niat doa. Baru jadi. Kalau kita bercakap, walaupun dalam bahasa Arab, kita cakap dengan orang dalam bahasa Arab, tak boleh. Batal semayang. Niat kita bercakap tu, niat nak kabur korang. Contohnya anak kita. Kita bunyi, dia tahu dah. Kita dah semayang, kita buat itu batal semayang. Kerana niat kita nak bercakap dengan dia. Tak boleh. Begitulah di luar semayang. Kita bercakap hanya yang Allah reda. Luar semayang tu. Kemudian melihat apa yang direda. Kemudian lintasan. Panggil kita, hati kita juga
nak juga dipanggil apa? Kita ni nak khusyuk di luar semayang dengan Allah Ta'ala juga. Payah kata Tok Guru, orang tanya Tok Guru Haji Daud. Okay, Abah, Tok Guru, macam mana kau nak ingat ke Tuhan 24 jam? Jadi, tak boleh buat kerjaan lain lah. Tok Guru pun kata. Demo rajin tak? Lapar perut tu rajin tak? Rajin. Lapar perut tu, boleh tak? Boleh semayang? Boleh semayang. Lapar perut, boleh buat kerjaan? Boleh. Kita masuk pukul 12.30 tu, curut perut dah. Tapi lagi dah pukul 1, dah keluar lagi. Orang pun mari dekat kaunter. Kita pun tolong lah. Okay, ada apa cik ni? Kita boleh selesai masalah kan. Bekerja setengah jam lagi. Tapi perut lapar. Begitulah. Kita boleh buat pekerjaan kita boleh buat. Tapi kita boleh ingat ke Tuhan. Cuma sebab kita tak biasa. Sebab benda ingat ke Tuhan ni, kita ni duduk pada makam orang yang tidak rindu lagi. Orang yang tidak kenal lagi. 1 kenal, 2 rindu, 3 bertemu. Kenal dengan ilmu. Rindu dengan perasaan. Bertemu tu diri kita dah. Bertemu dengan dia. Bukan kita mengaku Tuhan. Tu jeng tu macam hot learning tengah heboh tu. Tak apalah tu. Dungun nila je. Hakikat insan. Dia belajar buat hakikat insan. Tepat je Nur dekat atas bangunan Amanah Raya Jambatan Sengit tu. Hari Jumaat pagi kan masih tu. Kau boleh pergi lah tengok. Dia tanya, kursi boleh tak? Tuhan buat kursi. Mana boleh? Tuhan dia kehendakkan kita juga makhluk nak buat kursi. Maka lemah lah dia. Kemudian ibadat kita buat ni, Tuhan ni kena ikut dengan perlembagaan dia sendiri. Dia orang undang-undang. Kena ikut dengan perlembagaan dia sendiri. Dia kena ikut sebab dalam Quran bila orang tu buat baik, maka Allah kena balas baik. Kita belajar akidah dak gitu. Hukum syarak bila berlaga dengan hukum akal, menang hukum akal. Hukum syarak kata orang buat baik boleh baik, Allah akan balas benda baik, balas syurga. Tapi kalau Allah nak balas neraka boleh ke tidak? Harus pada Allah. Kerana berlaga dengan hukum akal. Pada Allah Ta'ala ia berkuasa mutlak. Hukum syariat ni bukan siapa gitu, tapi sebab dia bermula dari dasar dia tu sesat dah, salah dah. Dia kata kita mesti menafsirkan Al-Quran dengan Quran tu sendiri. Tidak boleh ada tafsiran yang lain. Sebab Quran ini ada jaminan jagaan oleh Allah Ta'ala. Nahnu nazzalna zikra wa inna nahnu lahafizun. Kami menjaganya. Quran tu terjaga. Jaminan dijaga ada. Hadis mana ada kata? Pakai buah tu. Hadis mana ada jagaan Allah Ta'ala? Maka dia ni rupanya golongan anti hadis. Tapi bukan anti hadis macam Kasim Ahmad tau. Dia lebih daripada tu. Dia campur dengan orientalis. Dia campur dengan Mu'tazilah. Quran ni hakikatnya makhluk je kata. Yang betulnya dengan Allah Ta'ala. Mu'tazilah. Campur dah duduk situ. Orientalis dah. Lepas tu, tolak hadis pula. Pergi ke hakikat insan pula. Hakikat insan yang dikarang oleh Hasan Nu'imah. Kan sesak dia tu? Kelantan lama dah sesak Hasan Nu'imah. Karang kita hakikat insan. Hakikat insan tu dia tafsir alif, lam he. Alif dia masuk. Lam dia masuk. Lam he dia masuk. Hakikat insan. Tok Guru kata, kita hakikat insan ni kau boleh, jangan we ada tak rumah. Tuhut tanah kalau ada. Jangan we ada tak rumah. Kita sesak ni. Tok Guru kita pesan. Maka bila kita ni, bila dia tu bergabung dengan benda-benda gitu, jadi mengarut habis. Dasar dia tu salah dah. Sedangkan Quran tu sendiri, kalau betul dia nak berhujah begitu dah, kita boleh tanya dia, dah awak dengar sendiri Quran? Awak ambil mana Quran? Siapa yang mengarang Quran? Yang menulis Al-Quran tu siapa? Awak ambil sendiri dari sahabat. Awak tahu sahabat macam mana? Kalau awak nak mempersoal hadis Nabi, hadis Nabi ni dia lagi syadid, lagi tegas dalam penjagaannya berbanding Quran sebenarnya. Quran ni disebabkan setiap zaman dia didengar oleh ramai orang. Setiap zaman lebih dari 40 orang. Begitulah hadis. Hadis
Kalau lebih dari 40 orang dengar, dipanggil mutawatir. Memang taraf dia sahih sungguh lah. Kok ni, martabat bawah dari Quran. Dalam gitu ada juga hadis ahad diriwayatkan oleh seorang sahabat. Contohnya Sayyidatina Aisyah je dengar. Sebab dia dekat dengan Nabi. Kalau Nabi mandi macam mana, Nabi dengan isteri dia macam mana, mana ada Nabi dengan orang lain. Dengar pula Anas bin Malik, hamba Nabi, macam mana Nabi. Banyak hadis yang cerita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita dari Anas bin Malik. Cerita dari sahabat-sahabat yang duduk dekat dengan Nabi. Anas bin Malik siap boleh kira janggut Nabi berapa. Dia kira mana Allah Alam. Sebelah. Lepas tu, penjagaan hadis lebih syadid dari Al-Quran sebenarnya. Tapi kalau dia kata Quran tu, dia kata ada jaminan. Dah Quran tu macam mana awak boleh jamin benda tu mari dari Allah sungguh? Mari dari Nabi. Begitu. Tapi nak kata mana dia dah terikut taksub dah dengan fahaman yang dibawa oleh tok guru dia tu. Tok guru dia tu siapa? Di kabar saya sendiri, tok guru dia orang Yahudi tu. Yahudi nak mengajar agama kita. Memang nak perosok kita dah. Mengajar agama kepada kita. Apa lah. Ini saya bawa dia nak dia ada dana antarabangsa untuk menyebarkan benda tu. Di dungung kita ni. Ingat molek lah. Kita ni pun kena ada tindakan juga ni. InsyaAllah. Begitu. Baik. Bermula agama itu ialah ibarat. Yakni apakah maksud ibarat? Yakni satu tuturan dan cakapan. Satu cakapan dan satu tuturan. Tuturan tu benda yang benda yang disebut. Sama ada di firman atau disabda. Difirman oleh Allah, disabda oleh Nabi SAW. Dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Tuturan dan cakapan. Dia bermula dengan tuturan dengan cakapan. Dia bukan mari dengan tulis. Mari dengan tulis. Yang tulisnya siapa? Sahabat tulis. Tuturan, Nabi ditutur, difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi SAW dan Nabi sabdakan, Nabi sebut. Tapi bila Quran dipanggil firman Allah. Bila hadis Nabi, dia jadi sabdaan Nabi. Dua-dua ni adalah cakapan dan tuturan. Dia mari dari perantaraan yang sama, Nabi kita SAW. Tetapi bersumber tu hakikatnya sama, tapi sumber yang berbeza pada syariatnya. Kerana Quran daripada Allah, hadis daripada Nabi. Dua-dua ini adalah tuturan dan cakapan. Ada tak mari dari bertulis? Mana ada? Quran mari bertulis lalu, tak ada. Dia mari dengan cakapan dan tuturan. Tapi ada lagi ulama bahas itu. Masa baca Iqra' tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu suruhan untuk membaca. Setengah ulama ni bukan majoriti. Ni sebut bahawa masa Jibril mari turun tu, ada tulisan. Iqra' al-alaq 1-5. Tulisan bertinta emas. Wallahualam. Waktu kita dah bahas tu, waktu bukan tak penting pun. Tak jadi benda akidah pun. Kita nak pegang boleh, tak pegang boleh. Sebab dia tidak menyentuh akidah. Ditulis, kemudian disuruh Nabi baca. Nabi kata, maaf Nabi Qari, aku tak pandai baca. Lalu Jibril, dia peluk Nabi 3 kali. Lepas pada tu dia lepas, baru Nabi dapat baca. Wallahualam. Waktu kita tak tahulah. Waktu setengah tu serah pada hak lawan. Kerana kita pun dengar dari orang-orang alim juga, tapi bukan dari sumber yang kita tengok sendiri. Ada apa? Dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Sekumpulan, satu benda yang dikumpulkan, dan perhimpunan undang-undang.
yang datang undang-undang itu daripada Allah Ta'ala. Kita sebut beberapa kali dah bahawa kita ini ada peraturan dan kita ini ada undang-undang. Peraturan adalah satu sistem yang Tuhan buat atas kita ni, kita kena ikut peraturan yang Allah beri. Malam kita akan jadi nak tidur, siang kita akan jadi nak berjaga. Kalau lapar, kita akan isi perut kita dengan makanan. Kita tak akan isi dengan benda lain. Dok bos keru dan mulut. Dok bos besi, kita akan rubuh makanan. Kalau dahaga, kita akan minum air. Tak ada orang macam mana pun, dia nak derhaka pada Allah. Tak boleh ikut peraturan Allah. Tak boleh. Dia kena ikut peraturan Allah beri ni. Kerana peraturan itu telah dicipta oleh pencipta. Tak boleh. Nak lanjah bulat, tak boleh pakai baju. Dah kali jadi malu sendiri. Tak boleh tidur, dah kali jadi gila. Tak boleh makan, dah kali mati gitu. Tak boleh minum, mampu gitu. Tak boleh bernafas, berapa minit mati. Tak boleh ikut. Kerana semuanya itu peraturan Allah Ta'ala letak itu, semua orang, hamba dia, ataupun orang kata semua manusia ataupun makhluk ciptaan Allah mesti mengikut peraturan Allah Ta'ala. Barulah yang kedua dipanggil undang-undang. Tadi peraturan. Peraturan ini seluruh makhluk tertakluk di bawah peraturan Allah Ta'ala. Yang kedua ini adalah undang-undang. Undang-undang ini dia lagi special. Kerana ia adalah mari direct daripada Allah untuk menentu cara hidup kita. Peraturan tadi secara umum. Orang nak sembah dia, tak mau sembah dia, dia serah belaka. Tapi rezeki dia beri belaka. Mu usaha aku beri. Mu dak usaha aku dak beri. Mu makan aku beri kenyang. Mu minum aku beri hilang dahaga. Mu bakar sapah aku beri hangus. Semua dia beri. Mu besar ke anak-anak, mu beranak, jadi anak. Tak jadi benda lain. Tetapi kalau disebut undang-undang, ia khusus lalu. Mari daripada mana? Yang datang daripada Allah ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia ni dobit dia garis bawah satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan. Tu garis belakang. Undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala. Garis bawah tu bermula satu tuturan straight dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah, berhenti situ. Garisan itu merujuk kepada akan dia. Duduk sini. Supaya menyampaikan akan dia satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala tu kepada umat manusia. Baru kita, bila kita dobik molek, kita buka buku seorang, buka kitab seorang kat rumah, kita boleh baca. Kalau orang tanya supaya menyampaikan akan dia. Dia Rasul ke? Ke dia Allah? Ke dia agama? Jadi tukar bimbang. Maka kena dobik. Batu dobik ni penting. Sebab kita nak baca pula. Tak mau baca Tak mau baca. Mana tak mau baca? Kita ni benda hak penting pada ni pun kita baca. Kita nak faham. Tapi benda hak penting bawa ke mati kita tak mau faham. Tu pelik. Kepada umat manusia. Umat manusia itu makna kata seluruh orang. Dalam lingkungan Nabi 25 orang, ada Nabi yang Allah utus untuk umat seluruh manusia, ada Allah yang Allah utus untuk kaum-kaum tertentu saja. Nabi yang diutuskan untuk sekalian manusia, yang pertama Nabi Adam. Seluruh manusia. Sebab apa seluruh manusia? Sebab masa tu hanya ada Nabi Adam, Siti Hawa, anak dia. 2-3 pasang. Habil Qabil, Iklimah Labuda, Nabi Syith. 7 orang. Maka bila kabur Nabi Adam kepada 7 orang ni, merangkumi seluruh manusia dah. Nabi Adam pun wafat. Lepas pada tu, mari Nabi Idris bukan kepada seluruh manusia. Nabi Idris dia sampai kepada kaum Qabil. Kaum Qabil. Qabil dengan Iklimah digelari, dia pun mula hidup baru. Dan mereka lama-kelamaan jadi sembah berhala. Maka Nabi Idris pergi menyampaikan kepada kaum tersebut. Tapi bukan belah Nabi Syith semua. Kemudian dimatikan ke semua. Lagi. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh sekalian manusia.
Nombor 1 Nabi Adam, nombor 2 Nabi Nuh, sekalian manusia. Nabi Nuh dia menyampaikan sekalian manusia. Tapi dalam sekalian manusia itu yang ada pada atas bumi pada masa itu, yang ikut Nabi Nuh hanyalah paling ramai 83 orang dalam kitab. Ada kata 42 orang. Ada kata paling sikit 20 lebih. Ada kata 40 lebih. Paling ramai sebut 83 orang. Kita ambil 83 lah, siang sangat lah. 83 siapa siang sangat orang kata siapa kalau nak sebut 20 orang ya ke 20 orang ni. Sebut 83 banyaklah sikit. Kemudian hok lain mati habis. Mati habis ditenggelamkan oleh banjir. Kemudian habis Nabi Nuh. Nabi Nuh yang kedua. Nombor 3 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini walaupun dia dalam sekalian kaum dia saja oleh kaum Namrus, tapi dia diperintahkan pula untuk pergi ke Palestin pula. Lepas tu mengembang biak anak zuriatnya kepada 3 kelompok yang terbesar lah. 3 kelompok manusia tempat yang terbesar masa tu. Sebelah Babylon, sebelah Palestin dan juga sebelah Arab. 3 ni dari tempat asal dia Namrud, kemudian pergi ke tempat Nabi Ishak, Bani Israel dengan anak keturunan dia, kemudian pergi kepada Nabi Ismail, orang Arab sekaliannya. 3 kumpulan terbesar. Dan yang terkenal dengan Nabi Ibrahim ini kerana seruan dia menyeru sekalian manusia. Seruan dia, seruan mengerjakan haji. Seruan Nabi Ibrahim, Allah suruh seru sekalian manusia. Wahai Ibrahim, mu seru. Padahal dia duduk dekat Kaabah, duduk kat Mekah. Tapi Allah kata, mu seru. Mereka akan dengar seruan kamu. Maka semua orang yang duduk pada masa tu, lepas Nabi Ibrahim bina Kaabah dan siap, Nabi Ibrahim naik atas Kaabah dan Nabi panggil untuk mengerjakan haji. Kemudian seluruh manusia mendengar. Walaupun duduk kat jauh mana pun dengar juga masa tu. Maka seruan Nabi Ibrahim adalah untuk sekalian manusia. Lepas tu, Nabi yang terakhir, Nabi kita SAW. Nabi kita menyeru sekalian manusia. Nabi Musa untuk Bani Israel. Apa lagi? Nabi Zulkifli untuk puak-puak Rom. Kemudian Nabi Isa untuk Nasrani. Maka Nabi kita SAW yang terakhir untuk sekalian manusia. Wafat saja Nabi kita diteruskan oleh sahabat-sahabat dan sekalian umatnya sampai kepada sekarang. Umat Islam telah pun mencapai lebih dari 2 bilion umat. Merangkumi 1/3 populasi dunia. Populasi dunia sekarang ni 7 bilion. Umat Islam 2 berapa bilion lah. 2.3 bilion gitulah. 1/3 kalangan orang atas dunia ni penganut agama Islam. Dan seruan ini semakin lama semakin ramai sehinggalah akhir zaman dia diteruskan pula oleh Nabi Isa. Nabi Isa ni dia tidak bawa syariat Nabi Isa tak. Nabi Isa bawa syariat Nabi kita SAW juga. Dia khabar syariat Nabi kita dan dia memberi faham kepada kita masa tu. Dan dia akan berdebat dengan pokok Nasara. Nabi Isa akan cerita bahawa dia akan berdebat dengan pokok Padri ni bahawa aku yang pegang dalam Bible tu salah habis. Aku ini adalah yang berkata anak Tuhan tu adalah salah. Aku ini adalah Rasulullah. Dia akan berdebat. Akhirnya pokok Nasara akan masuk Islam ramai-ramai. Begitu tu akhir zaman. Kita harap sangat nak duduk pada masa tu. Tapi nak boleh ke sampai situ takut. Learning pun kita rasa, wah, hari ni berapa orang mati? 100 orang mati. Marai 80 orang. Marai dulu 40 orang. Marai dulu ni 23 orang. Oh sedih kita tengok. Setiap hari dengar. Tinggal berapa orang tak tahu lagi. Di Nung 1 juta, 1 point berapa juta je orang. Duduk dekat Ghazah tu. Pas orang pah mati. Oh, kita tak buat benda kita. Sedihnya kita baca. Lah kali kita boleh faham dia. Kita boykot je lah. Ni ramah dah balik. Apa ramah dah balik. Nak kata kat dia. Kita berlapang dada lah mungkin sebab dia dah dang lah nak kerja semua. Dah terpaksa lah beli beratur. Dia dah kata mana. Gitulah. Sedih kita tengok. Nak boleh sapa ke zaman Nabi Isa ni, kena lalu dulu zaman ni.
Zaman paling kita takut, zaman fitnah paling besar, Dajjal turun. Fitnah paling besar. Masa tu Nabi kata, masa zaman Dajjal turun tu, masa zaman Dajjal turun tu, dok turun, dia keluar. Dia akan mari rumah ke rumah setiap orang. Dan Nabi cerita, ada seorang yang kuat sangat iman dia pada masa tu. Dan dia akan pergi, dia akan sengaja cari Dajjal, berdebat dengan Dajjal. Kafir tu orang tu. Orang paling kuat iman dah pada zaman tu. Lalu Nabi ajar kita, jangan tunggu Dajjal ni. Ikat anak bini dalam rumah, tiang, kita jangan tunggu dia. Jangan layang. Tok guru kita ajar kata, kalau dia ketuk pintu depan, kita keluar ke pintu belakang. Dah so layang, jangan cara. Kerana dia punya fitnah dia sangat dahsyat. Oh, kita ni kalau dengar fanfare dia mari. Kum. Oh, sedap rasa nak pergi dengar lagi Nak pergi kita fanfare baru. Tu baru dengar bunyi lagu tu baru ning. Dia mari pada kita, dia akan cari titik lemah kita. Masa tu makanan tak ada. Makan minum tak ada. Makanan kita adalah zikrullah. Maka dia akan guna titik kelembahan kita. Munam air. Tengok aku panggil air. Sini air. Mengalir. Munam air dia. Air sirap. Air cincau boleh belaka. Makanan. Pilih makanan. Kalau bahaya orang puang, pilih orang puang hok mana munak. Kalau macam jenis hok dok cara benda gitu orang tua dah. Maka dia kata, aku buat hidup tokimu ataupun mokmu hok mati. Aku panggil cikmu mana kubur dia? Tunjuk kat aku kubur dia. Aku seru dia. Bangun boleh ada. Iblis masuk dalam jadi orang je. Bangun boleh ada. Cik ke ni? Oh, cik ni. Kata. Dah cik kau ni duduk dalam tu. Oh, sedap ni. Mengikutlah dia ni. Ni Tuhan ni. Mampu. Padahal, hati kata, ni bukan Tuhan. Tapi, ikut juga dia. Macam mana? Macam kita hari ni lah. Kita ni mana? Kita tahu. Minta maaf. Kita tahu. Rokok tu, air ni, dok kena benda ni Tapi nak beli kok. Nak isap kok. Begitulah seolah-olah. Contohnya minta maaf. Contohnya lagi kita kata contohnya lagi kita tengok drama kan orang buka tengok dalam TV. Boleh nangis. Padahal depan tu orang berlakon ataupun kita tengok cerita tu takut ataupun orang kita tengok drama padahal benda tu adalah satu lakonan kita tahu drama dalam TV ni belaka tapi mula-mula ada nangis. Buat jadi gitu. Kita tahu benda tu menawak, ikut kok. Kita ingat senang zaman tu. Fitnah sangat besar. Ada seorang tu pula Nabi kata, ada orang yang sangat berani masa tu. Dia pergi dekat Dajjal ni. Dia tak pergi kat Dajjal, Dajjal pergi kat dia. Dan Dajjal pun tahan dia tanya, siapa aku? Dan orang tu dia berani kata, Mung penipu besar, anta kazib. Kamu Dajjal, penipu besar. Dajjal marah. Bunuh dia, dan digergaji. Secara digergaji, tubuh dia kena gaji. Mati, terbelah dua. Kemudian Dajjal pun dia tunjuk kuasa dia. Sambung balik dengan kuasa aku. Gabung mula, jadi orang cakap mula. Siapa aku? Dajjal, pelawak besar. Marah pula, gaji pula. 3 kali. Sampai kali yang ketiga, dia gaji, dia lalu atas tu, dah sambung-sambung mati. Dan itulah orang yang syahid, Nabi kata. Orang yang syahid pada masa tu di tangan Dajjal. Dia kena bunuh. Dan masa dia bunuh, sebab dia mati tu, sebab dia pergi canggah Dajjal. Fitnah yang sangat hebat. Takut nak duduk zaman tu. Tapi nak jumpa dengan zaman Nabi Isa. Nak tengok keindahan agama masa tu. Baik, sambung. Atau dikatakan agama itu. Atau ni mana kata boleh juga dikatakan. Agama itu ialah apa? Terkena kepada segala undang-undang. Bukan peraturan undang-undang. Undang-undang ni dimari khusus. Terkena kepada segenap undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Dia mari daripada Allah, sumber dia mari daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya Allah. Kemudian menyampai mereka Rasul-Rasulnya itu akan segala umat. Kemudian disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul-Rasul itu kepada segala umat. Lepas tu dah sebut Nabi kerana Nabi ni boleh juga Nabi ini
Ada yang rasul, ada yang tidak rasul. Kalau rasul dia ada tanggungjawab untuk tabligh, menyampaikan. Kalau nabi dia tak ada tanggungjawab menyampaikan. Dia boleh sampaikan tapi dia tidak ada tanggungjawab untuk menyampaikan. Boleh untuk dia tidak sampaikan. Nabi dia. Iaitulah. Laju kita malam ni, tak apa lah. Iaitulah dinamakan agama Islam. Kita tengok sesa. Yang pertama, agama ni benda. Undang-undang. Nombor 2, yang datang daripada Allah Ta'ala. Sumber dia daripada Allah. Nombor 2. Nombor 3, kepada siapa? Kepada Rasul-Rasulnya Allah. Nombor 4, menyampaikan kepada segala umat. Nombor 4. Maka 4 baru jadi agama. Daripada Allah. 2, kepada Rasul dia. Bukan direct kita kepada Nabi juga, kepada Rasul juga perantaranya. Nombor 3, menyampaikan kepada umat manusia. Ada dah. Yang pertama daripada Allah. 1, sekumpulan undang-undang. Yang kedua daripada Allah, sumber dia. Yang ketiga kepada Rasulnya. Yang keempat sampai ke kita. Itu adalah syariat yang Tuhan beri, nak jadi agama. Apa kita kata syariat? Syariat ini adalah satu sistem yang Tuhan beri, nak boleh jadi agama. Ada ke tidak yang Tuhan beri ilmu dia, sources dia daripada Allah, tapi bukan melalui perantaraan tersebut. Ada Contohnya benda. Ilmu kita nak survive dalam hutan. Ataupun ilmu kita nak benda, kita lapar perut. Maka Tuhan beri dah kita. Sejak kecil, tanpa perantaraan Nabi pun, kita reti dah. Cara kalau lapar perut nak buat gana. Tu cara dia. Survive guna. Itu dipanggil ilmu tabi'iyah. Ilmu secara tabi'i Tuhan beri pada kita. Ada yang Tuhan beri ilmu dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni Tuhan beri ilmu yang kita dapat bukan melalui belajar. Tapi dia kena belajar dulu. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang Tuhan beri dengan cara buka faham. Dia faham. Gitu rupanya. Itu adalah ilmu laduni. Yang mana kita boleh nyapa dalam keadaan kita faham. Kita dapat. Tanpa melalui perantaraan belajar. Kita belajar sikit, tapi Tuhan beri buka tu laduni. Bukan melalui perantaraan Nabi. Ada juga yang Tuhan beri perantaraan Nabi. Iaitulah agama ni. Sebab belah Nuh saya cerita tadi dia kata Tuhan tu lemah. Sebab benda dia perlu kepada Rasul nak menyampaikan agama kita. Apa Tuhan nak turun sendiri? Ambil repot atas kepala mung ni. Ada ilmu yang mana Tuhan beri melalui perantaraan agama. Ada yang tidak perantaraan agama. Kalau Tuhan nak beri faham kita belaka pun boleh Tapi apa dia nak beri kita ni secara peraturannya nak beri kita ni mari kot turut Rasul juga. Apa? Ada sebab lah tu. Kalau nak ikutkan agama ni, ilmu ni Tuhan beri sama belaka. Tak payah belajar dah. Kita faham belaka dah. Reti belaka. Bangun tidur, reti belaka faham. Mayang bang reti. Cara nak cuci nyaji. Reti tak ada ustaz-ustaz dah Dah ustaz ni kalau gini awak kena. Ni naji ke dah Tak payah ustaz Faham belaka dah. Ni naji. Ni cara nak basuh begini. Ni babi ni tak boleh makan je. Hak ni boleh gini je. Hak ni anjing tak boleh. Capur dia budak. Baik kalau gitu tak payah dah belajar. Tapi kenapa Tuhan buat agama ni begitu? Kerana ada sebab dia lah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok mu ni yang mana paling banyak, yang paling baik amal mereka, amal kamu. Kami menjadikan hidup dan mati dan hidup untuk melihat yang di kalangan kamu siapa yang paling sempurna amalnya. Maka agamalah Tuhan beri. Asbab Tuhan beri, esok aku akan beri mu 2 tempat. Mu akan balik. Syurga ataupun neraka. Undang-undanglah ujian kita. Peraturan tak payah ujian dah. Kita rasa lapar. Pandai-pandai kita pergi buka buyuk nasi. Pandai-pandai kita pergi cari makanan.
Nak cari rezeki. Pandai-pandai kita pergi buka mulut, tak ada orang tungging makanan kot telinga. Sebab ilmu itu Tuhan beri dah. Peraturan itu. Tetapi kalau agama, Tuhan letak caranya sengeleng keadaan begini. Maksud kata, memang Allah tetapkan sejak azalinya satu peraturan yang mana dia buat dengan peraturan dia ni, kalau kita ikut, kita akan dapat keselamatan di alam akhirat. Dok ikut akan mendapat kemudaratan di hari akhirat. Baik. Iaitulah dinamakan agama Islam mendening yang kita sebut saat ni tu dinamakan agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, dinamakan orang yang ikut undang-undang itu orang Muslim. Islam ni, Muslim ni bila mari? Nabi SAW. Sebelum pada tu orang panggil orang Islam ke tak? Secara harfiahnya orang Islam dah. Cuma tidak sebut secara direct ni orang Muslim, tak ada. Sebelum itu Nabi-Nabi ni adalah Islam juga. Banyak ayat-ayat yang cerita bahawa mereka ni merujuk kepada Islam. Nanti insya-Allah kalau lain kali kita akan sebut dalil-dalil dia. Dalil Islam Nabi ni pun Islam juga. Nabi Daud pun kata Islam juga. Nabi Musa pun kata dia ni pun Allah merujuk pada mereka ini Islam juga. Ada kita buat mari semula dalil-dalil mengenai dalil nabi-nabi yang lepas pun sebenarnya mereka itu adalah agama Islam. Cuma tidak macam kita ni dipanggil orang yang ikut orang Islam. Dah panggil gitu. Yakni orang yang beragama Islam. Maka nyata daripada takrif itu, takrif ni definisi tu, bahawa yang disebutkan agama itu apa? Ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan dia Allah Ta'ala. Bukan. Yang dihantar akan dia hok atas. Dia satu tuturang tu. Dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah tu. Yang dihantar akan dia dengan melalui Rasul-Rasulnya Allah. Ya, dah ambil mulai dari situ dah. Daripada yang bersangkutan dengan akidah. Sakut paut dengan akidah. Akidah ni benda pegangan hati. Keputusan hati. Akidah itu adalah satu keputusan yang kita buat di dalam hati kita. Akidah tu. Kalau buat dalam kepala otak, tak dipanggil akidah lagi. Kita buat keputusan dalam kepala otak je. Mari benda lain lagi, boleh rosak lagi. Contohlah. Contoh, orang buat keputusan. Apa dalil ada Tuhan? Kepala kita kata, tengok pada alam, itu tanda ada Tuhan. Tu dalil. Orang yang reti akidah dengan dalil. Sempurna dah. Tapi nak sebut akidah yang sempurna tu tak cukup lagi. Kalau orang tanya pula, dah kalau tak ada lah alam ini, adakah Tuhan tu tak ada? Faham tak? Orang tanya dalil, mana orang tanya gini. Apa tanda dinosaur tu ada contoh? Ada tulang dia lah. Dah kalau tak ada tulang, tak ada dinosaur lah. Apa tanda ada Allah? Ada alam ni. Tak ada alam ni, tak ada Tuhan lah. Kerana dia bergantung kepada dalil. Akidah hidup dalam kepala. Sedangkan akidah nak dikatakan sempurna, mesti masuk ke dalam hati, menjadi tasdik, membenarkan. Menjadi pegangan hati pula. Keputusan yang dipegang kemah di dalam hati kita. Baru dipanggil akidah. Sebab tu dia ada yakin ni, dia ada terbahagi kepada ilmu yakin, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Yakin tu dia banyak peringkat, dia ada 4 peringkat dia. Selain daripada yakin, dia dipanggil 4 perkara. Jahil, syak, zon, waham. Bawah pada yakin. Habis benda ni 100% reti dan faham, jadi yakin. Yakin pula naik tingkatan.
Yang pertama, ilmu yakin. Yakin atas kepala otak dan juga dalil. Naik peringkat kedua, ainul yakin. Dalil tu dia bertukar menjadi rasa. Mazhar. Tu kata mazhar. Mazhar ini tempat tilik rasa. Tempat dizahirkan, tempat zahir rasa kita. Contoh, kita tahu Tuhan tu ada. Tapi yakin atas ilmu. Tengok atas dalil semua. Tapi bila orang yakin atas rasa dia lain. Rasa gua ni. Tengok pada malam, tengok pada satu kejadian Tuhan, dia boleh pergi, dia boleh ingat selalu. Ingat. Bukan faham, ingat. Dia boleh ingat selalu ke Tuhan. Naik tingkatan seterusnya kepada hakul yakin. Yakin pada Nabi. Wahyu siapa ke dia semua direct. Naik tingkatan seterusnya kamalul yakin. Nabi kita SAW seorang. Sebab apa? Kerana Nabi kita dalam ramai-ramai, Nabi kita yang boleh menyaksi setiap apa yang Allah janji dalam Quran tu betul lah ke. Dia boleh kita, Nabi kita boleh tengok syurga, boleh kita tengok neraka, boleh tengok azab dalam neraka, nikmat dalam syurga. Nabi kita boleh tengok live dengan mata. Nabi lain tak boleh. Tak ada. Dan Nabi kita diangkat ke hadrat ilahi, ke Sidratul Muntaha, di tempat yang paling istimewa. Kemudian Nabi kita boleh melihat Tuhan. Hak tu adalah hak, dipanggil kamalul yakin. Yakin yang sempurna. Orang lain yakin ke Tuhan, yakin atas ilmu. Yakin atas rasa. Yakin atas boleh sifat, boleh melihat, boleh mendengar kalam Allah. Contoh Nabi Musa mendengar kalam Allah. Tapi direct dengan Tuhan tak boleh. Nabi kita SAW, dia dapat lebih daripada tu. Walaupun situ ada lagi perbahasan ulama', adakah Nabi kita tengok sungguh ataupun tidak. Itu perbahasan ulama' lagi. Yang jumhur kata, Nabi kita bukan tengok dengan biji mata, tapi masuk memandang Tuhan dengan mazhar, dengan zauq, dengan rasa hati. Rasa yang Tuhan beri, panca indera yang sangat halus dalam hati kita. Hati kita dia ada dua panca indera. Mata ada saja boleh melihat, telinga boleh mendengar. Hati ada dua. Yang pertama, lintasan. Buat mari niat. Nitah. Aku tengok orang ni tak sedap. Lintasan tu hati. Yang kedua, zauq. Boleh rasa. Rasa ni mana? Tengok malam, ingat ke Tuhan. Baca Quran, ingat ke dia. Tengok selain padanya, ingat ke Tuhan. Dengar segala benda, ingat ke dia. Itu zauq. Zauq ni adalah rasa. Dan dengan yang pertama, yang bersangkutan dengan akidah, pegangan. Dan yang bersangkutan dengan ibadah. Ibadah ini adalah satu benda yang Allah letakkan semata-mata litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadat ni dia ada tujuan untuk taqarrub kepada Allah. Kalau ibadat kita buat sebab nak benda, supaya dapat murah rezeki. Taqarrub mana gitu? Ibadat mana? Ibadat nampak zahir ibadat. Buat semayang, solat hajat. Buat semayang duha. Tapi niat tu bukan tujuan ibadat dah. Tujuan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kita taqarrub kepada barang keduniaan, maka tidak menjadi hal ehwal ibadat. Pun begitu. Bagi orang awam diterima dah. Tak apalah. Daripada mugi buat benda lain, pergi puja kubur ke, gi tilik nasib ke, baiklah buat ibadat yang mana Nabi janji barang siapa yang bersedekah, dia akan dibukakan rezekinya. Barang siapa yang solat duha, akan dilapangkan rezekinya. Maka dia ini nak kepada janji hadis Nabi tersebut pun dikira cukup dapat dipanggil orang yang beribadat dah. Sebab dia mengikut, dia rasa suka, seronok dengan apa yang dijanji oleh Nabi dan juga Allah. Orang awam je lah. Orang khawah kata, tak pakai gawal robot ni. Sebab apa? Munok kepada barang dunia. Aghyar. Sebut hikam kata, kalau ibadat dibuat ada aghyar dalam hati, maka tak terima ibadat. Tu pakaian orang khawah. Bukan pakaian kita. Kita ni kuah. Kita boleh. Tak apa. Kita nak ibadat sebab kita nak sedekah.
niat kita ni akan mendekatkan, bukan nak mendekatkan diri. Niat kita sedekah ni supaya Allah lapangkan rezeki. Boleh, tak masalah. Atau orang awam macam kita boleh. Tapi jangan selamanya duduk di tempat awam. Contoh kita nak test. Cuba test. Saya berapa kali test dah. Ambil duit 10 riyal, mula test RM1. Allah kata akan dapat 10 RM1. Dapat. Dapat kot lain, kot mana-mana. Orang beri ke benda ke, dia akan dapat RM10. Bos 10 pula nak test, dapat tak 100? Dapat 100. Bos 100 dapat 1000. Lepas tu tak boh test, tambah. Dah. Sampai setakat tu je. Sebab bukan tujuan kita buat gitu. Ibadat kita ini biar taqarrub pada Allah. Kerana bila kita tujuan kita dengan niat yang ikhlas kerananya, maka Allah akan beri benda yang tidak disangka. Kita kehendak, kita kejar je barang yang Allah suruh kita kejar. Buat ibadat semua tu. Dan akhirat akan kita mengejar akhirat, dunia akan datang mengejar kita. Tapi kalau kita kejar kepada dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Dia umpama matahari. Akhirat ni tempat yang bercahaya. Tempat yang bercahaya, ada syurga di situ. Tempat cahaya. Kalau kita mengejar matahari, bayang di belakang akan mengejar kita. Dunia tu. Barang gelap. Dunia ni barang gelap. Kalau kita mengejar dunia pula, maka dia tidak selamanya kita mengejar bayang-bayang, selama-lamanya kita tidak akan dapat mengejar bayang-bayang kita. Sebaliknya kita akan menjauhi menjauhi cahaya pula. Begitu. Dan muamalah ni bermaksud, sikit lagi dah nak habis dah. Dan muamalah itu bermaksud jual beli. Dalam jual beli dia ada juga hubungan kita sesama manusia, kena cakap khabar pun kena molek, tak boleh nak serang-serang orang, tak boleh kita nak cakap uduh dengan orang, fitnah dan sebagainya. Dia ada kaedah kita muamalah. Dalam jual beli pula, kita nak ambil barang orang, dia mesti dengan cara kita minta izin. Kalau tak minta izin, kita dengan cara kita beli. Kalau tidak dengan beli, kita dengan cara kita buat pertukaran dan sebagainya. Dan sebagainya daripada bersangkut paut dengan agama ini. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara minggu yang akan datang, insyaAllah. Bulan yang akan datang. Minta maaf ada terkasar bahasa terlebih bicara. Ada soalan ke tidak? Surah Boya. Taqarrub. Qurba dekat. Taqarrub benda yang mendekatkan. Tapi taqarrub untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub. Qurba daripada perkataan qurba. Qarib. Dekat. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Setakat ni dulu dah, insyaAllah. Minta maaflah ada terkasar bahasa terlebih bicara. Lepas kita 7 bulan, minta maaf banyak dah. 8 bulan dah. 5, 6, 7. Bulan 10 ngelah kali. Bulan 10, 7 bulan dah kita. Minta maaf banyak ada terkasar bahasa terlebih bicara. InsyaAllah kita bertemu pada bulan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.